jauh pertanyaannya. Kecuali tungkul itu hantin jauh. Berarti mi hantin jauh ke hantin nikah. Mak rumah hantin nikah. Tawa udung gaya orang budenya. Anak berikut tungkul itu. Kena bergaya. Anda bawa. Menyagiat kena pasti itu jauh. Yang penting jauh tu betul. Karena adanya tungkul itu calon pemimpin lama tengah, maka lu tanya mak tungkul itu. Yang penting bawa pada bawa. Mati kalau lu tanya lu baca ke kita tungkul itu punya buka. Sekarang tu telah dah total tu dia. Dengar bergaya dari tungkul itu, boh. Dengar teman-teman dia. Itu lah nama cocok. Yang tahu bedanya. Oh yang nyan rock, cik, dah tu kan. Siapa cik lon. Jadi tungkul itu kakak mau serta yang persyaratan yang tungkul itu tu kakak mau nam tungkul itu Syahrullah bin Khairuddin. Tempat tanggal lahir Tinabang. Tanggal 2 Juni tahun 1988. Alamat dino di Kampung Lunggaya, Kecamatan Tenong, Aceh Jaya. Yang kau betul? Anak telah leh kan? Mengambil telah jawab pertanyaan tu. Oh dia jawab apa lain? Dino dah baru. Tempat tanggal lahir Pelantu Lambalik tanggal 8 Februari tahun 1930. Alamat dino Kampung Pelantu Lambalik, Arungan Lambalik, Aceh Barat. Yang kau betul? Anak telah? Yang anak telah kabar. Baru dah tanya ni apa tungkul itu. Ini apa dia? Nasi tengah belum dah hidup tu. Apa pertanyaan si hek kecil dah kuy tanya ngau. Nya tungkul itu Syahrullah bin Khairuddin. Tu ketiak ni Syahrullah baru nak. Tiap. Yang kenyang pertanyaan. Pun dia jauh. Hanya jauh hana tiap kan dah tu bagi ayu. Tiap Di dah baru tiap. Tiap si. Gaji pulau itu dah tiap. Tiap. Mandua ke tiap, Tuhan tiap. Hana tu patah tu boleh tu. Ranci patah Pegah ju aku. Hana. Kadang si terpatah. Hana si galak roh tu. Siapa galak? Ya. Di dah baru bukan. Iba gaya itu si. Anak tu patah ayah mak. Kadang si patah ayah. Nyo kata mau jo bah dah buka kalau dia mau mun honya punya. Manya kata bokong ya. Ane bukan ni. Mana? Sigala ro ke? Tak sigala. Tak. Katanya lah mana ada pun katanya le yang kata galak dua. Oh hamnya saro dia itu. Dah bawa hamnya sa. Kada sinala Mana? Tiga haju aku. Tapi tiga haju ini. Tengok agam je. Dah dua dah put. Masna wa kulata wa rumah. Anji. Jinau Nyom nyengah ni awak. Nyom kayak dengar mendu mo. Cik udah hana awaknya ni tu punya lek dek Nur Hayati ndo kana Kak Nurlila je. Apa ke mau. Jadi cik ni ai. Bo, dia dah baru. Kajiannya kan? Kita ke hana dai. Tinggal baru orang nikah belum nikah. Hana. Ni ke mana orang nikah? Nah. Belum nikah di kulito wa rumah tentu melam kalau katingkap dah ada baru hana. Lupu kau Medan ke dia. Hang ini ah. Madaya mengenai. Kamu madai, kamu gagal produk ni. Payah apa? Allah. Jadi baik terjadi yang sudahlah. Apa? Awaknya baik dengan ni. Sampai dengan atemi sikit dia dicor nya. Bukan terima dah kelebihan dan kekurangan dalam barunya. Betul. Orang terkalah silagak ni. Orang agak kalau cek-cek. Majino si minta gadis. Walaupun kalau hana gadis silagak. Tu wow dia wow kanan tu botu. Kakor. Katuha. Dia cik. Dia. Majinonya cik mangat nak tuan dalam gombu. Ini kata gombu kuda. Kalau ni minta tu cik. Gulai tang kuah tu cik. Jo.
Yang tam tau. Yang lain dia aplikasikan ke dalam keluarga. Berarti je mendung kan? Inau je mendung. Tengah ho. Nah, yang tengah ni belanga, kayu pergi sering kayu, tengah terbangnya awak dia. Mai dah ke dah apa kajinya salah ni dah ke. Udeh ada ulung gaya dia je. Dah berterima kelebihan dan kekurangan kulindonya. Ini sampai kan ala dengan putih tak. Banyak bacuk lagi lo ni panjang tak aje. Yo. Lo punya kaji bandua, anak aku kata yang pada si kampungau kaji katanya. Baik pegang tak gelak kaji dia. Yang perniaan lu kepada Tok Kulinto dan Nabawo dan yang kalau tertinggal pertama awalnya memang nak top paksa. Memang galak doa awalnya. Pilihan doa. Jadi menyekal gini kan jadi tak nikah Tok Kulinto dan Nabawo.